2,700 lokasi yang telah dikenal pasti. Suka untuk kita lihat pemasangan menara di kesemua 2,700 lokasi ini. Tambahan pengajaran dari kedua-dua projek Point of Presence POP, kendalian BIA bawah Kementerian Komunikasi, dan pelaksanaan jendela fasa 1 membuktikan bahawa kita perlu pertimbang cara yang berbeza memberikan kontrak-kontrak untuk melaksanakan projek-projek ini. Saya sangat tidak puas hati dengan tahap kemajuan. Syarikat mendapat kontrak-kontrak yang besar. Jumlahnya beratus juta. Kerja yang sepatutnya siap Disember 2022 ada di kalangan lokasi-lokasi ini masih tak siap hingga ke hari ini. Jadi kita nak tukar sedikit takrifan. Kalau sebelum ni kita bagi extension of time, EOT. Kita boleh kekalkan EOT, tapi tukar daripada extension of time kepada end of time. Jadi saya dah maklumkan Datuk KSU untuk projek POP. Dan saya cukup sedih kerana POP ini, satu, menggunakan duit rakyat, dua, adalah untuk melengkapkan internet ke sekolah-sekolah. Ada dua syarikat, saya tak nak sebut nama. Dua syarikat sepatutnya dah siap 2022. Datuk, ya? Sepatutnya dah siap. Sampai ke hari ini tak siap lagi. Dahlah pula tu, dia jual projek tu. Ni dah naik Syekh dah ni. Ni bajau laut. Terima kasih penterama.